Benda paling tak masuk akal bila cakap pasal konflik Iran dan juga negara satu lagi tu ialah bila ada orang boleh cadangkan kita potong saja Selat Hormuz tu buat satu laluan baru dekat bawah dia. Benda ni memang nampak sangat mudah di atas peta, tapi dia sangat bermasalah dari sudut geografi dan juga dari sudut geopolitik. Menjadikan cadangan dia ni senang cerita bodoh lah. Sama sekali bila kita tengok atas peta memanglah nampak kawasan tu rata, tapi kawasan yang rata-rata dekat Semenanjung Musandam tu dipenuhi oleh kawasan pegunungan yang sangat tinggi, gunung-gunung dia. Jadi nak bina terusan tu kita bukan je kena korek pasir, kena buang pasir dan sebagainya, tapi kita kena pecahkan batu-batuan kasar daripada gunung tu, yang mana gunung-gunung ni boleh mencapai ketinggian sehingga ratusan hingga ribuan kaki dari paras laut. Bendanya makan kos, dan kalau kita tengok perbandingan dengan projek lain seperti terusan Panama, macam Panama Canal yang merupakan salah satu keajaiban kejuruteraan dunia, terusan tu sampai memufliskan pembina asalnya sebab benda ni sangat mahal. Walaupun pembina dia cuma perlu merentas tanah genting yang setinggi 280 kaki saja dari aras laut. Yalah, walaupun dia guna sistem kunci air yang sangat kompleks, tapi mesej dia, bayangkan kalau tu pun boleh memufliskan orang nak bina dia. Bayangkan projek mega yang nak pecahkan pegunungan yang kita panggil pegunungan Al-Hajar ni, nak pecahkan gunung yang sangat tinggi semata-mata untuk buat satu shortcut daripada Selat Hormuz yang boleh je naik turun ke bawah. Benda tu boleh makan beratus-ratus bilion dolar. Dan yang lagi teruk dia, cadangan ni sebenarnya tak selesaikan apa-apa pun. Dia tak pintas apa-apa pun. Tunggu sekejap. Sekarang The Patriot Asia ada online store. Jadi anda boleh pergi ke thepatriotasia.easy.co untuk membeli sebarang buku-buku yang baru dengan ada diskaun yang hebat, free gift, dan bila anda login sebagai pengguna baru, anda akan mendapat RM10 bila anda check up. Jadi, tunggu apa lagi? Boleh sama video ini. Masuk kepada bab geopolitik. Isu dengan Selat Hormuz ni dia bukan isu jalan dia jauh, melencong dan sebagainya, tapi dia isu kawalan titik sempit, geopolitik, chokehold. Iran memang memegang salah satu kuasa yang besar dalam Selat Hormuz ni, sebab ini ialah satu-satunya laluan laut keluar daripada Teluk Parsi kepada lautan terbuka. Dan memang Iran memang apit rapat dekat sebelah utara dia. Kalaulah kita berjaya buat shortcut ini sekalipun, mereka yang berjaya pintas guna terusan hypothetical ni pun masih berada dalam jarak kawalan Iran. Dalam jarak sasaran peluru berpandu, kawalan pantai, drone dan juga bot pantas milik Iran. Jadi kalau kita nak buat shortcut ni, dia tak bagi apa-apa kelebihan strategi pun, sebab dia tak pindahkan laluan perkapalan daripada zon bahaya. Jadi itulah kadang-kadang orang yang cadangkan ni sama ada dia ni memang naif dengan geografi ataupun tentang geopolitik, ataupun dia memang sengaja nak engagement farming saja.